korang yang ada sistem urus air ni, sampai masa dan ketika nanti, ingat, dia akan pecah. Lagi sekali, di bab satu-satunya hose ni bocor, temperature laju terus naik guys. Dah overheating. Heat gasket terbakar, air tak sempat sejuk, kipas tak nak berhenti, bawa laju sikit, temperature terus naik mendadak. Secara tak langsung heat gasket dah ada masalah, heat dah melengkung. Silinder heat ni melengkung sekali. Ini semua guys. Sebab tu siapa-siapa yang menggunakan kereta, yang menggunakan sistem-sistem hose air ni, ingat, kereta-kereta korang yang ada sistem hose air ni, sampai masa dan ketika nanti, ingat, dia akan pecah. Lagi sekali, dia akan pecah. Lagi sekali, dia akan pecah bang. Dia pecah. So secara tak langsung disuggestkan untuk korang ingatlah kereta-kereta korang, pastikan temperature sentiasa alert. Apabila kita dah capai 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, temperature sentiasa tengok. Okay, jangan tengok minyak, tahu minyak tahu kan. Dapat kan? Cuma pastikan tengok temperature tu lebih daripada tengok minyak. Dapat kan? Tapi kalau minyak tak tengok, sadar ke kereta sikit kan? Tengoklah temperature, tengok minyak, tengok temperature, tengok depan. Okey, masuk sempang, bagi signal, masuk kanan. Bagi signal, tengok budak motor dulu kiri. Tengok tak ada, clear, masuk. Itu cara bang. Cara masuk sempang, bagi signal.